Wow, menu apa ni? Pancake ubi lecker with strawberry dessert. Wow, nampak menarik. Jom kita cuba. Wow, tak sangka sedap betul pancake ni. Dia punya combination dengan strawberry drizzle ni memang sangat menarik. Kalau ibu-ibu yang nak bagi anak-anak dessert yang sesuai, boleh cuba resipi ni. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, masukkan ubi siap masak dari ubi lecker ke dalam blender. Tambah tepung gandum, susu full cream, susu pekat dan sedikit pewarna makanan untuk bagi warna lagi naik. Sebab ubi lecker ni 100% ubi tanpa pengawet dan pewarna. Blend semua sampai adonan betul-betul halus dan sebati. Seterusnya, panaskan pan dan sapu sedikit minyak. Masukkan adunan tadi dan buat bentuk pancake kecil-kecil. Bila bahagian bawah dah masak, korang flip dan angkat bila pancake dah masak sekata. Akhir sekali, letakkan topping ikut kreativiti dan selera korang. Nak manis ke, nak ringkas ke, semua boleh ikut cita rasa. Okey, dah siap. Mini pancake lembut, senang dibuat dan sesuai untuk sarapan atau minum petang. So, boleh dapatkan ubi lecker dekat beg kuning dekat bawah. Sedap.